Malaslah pasang car sign sheet ni dalam kereta. Dah lah leceh, renyah, nanti lambat pula nak masuk kerja. Sini Mak nak share tips pasang car sign sheet ni dalam kereta without late masuk kerja. Tipsnya adalah make sure you guys datang awal. At least 15 ke 30 minit pun dah okay sebelum working hours kan. So dengan tips ni korang tak perlu rushing and korang boleh buka and adjust ikut saiz cermin kereta masing-masing macam ni. Tengok. Senang kan nak adjust tu. Okay, and then ikut je saiz kereta korang, cermin kereta korang macam ni. Okay, adjust sikit-sikit. Bagi tak nampak sinaran matahari tu. Lagi-lagi kalau panas terik kan. So benda ni sangat membantu daripada rasa panas pahang semua.